Kertas siasatan membabitkan seorang pelajar institusi pengajian tinggi yang ditahan kerana memijak Al-Quran akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara hari ini bagi mendapatkan nasihat dan arahan lanjut. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Uthman berkata, suspek disambung reman 3 hari lagi sehingga esok selepas tempoh reman sebelum ini tamat semalam. Menurut beliau, sebanyak 62 laporan polis diterima dari seluruh negara susulan penularan foto memaparkan Al-Quran dipijak di media sosial. Tambahnya, setakat ini seramai 43 saksi telah dirakam percakapan bagi membantu siasatan. Kes diklasifikasikan dan disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 298 Kanun Kesiasaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau kenyataan yang boleh mengerurkan keadaan serta menjejaskan ketenteraman awam dan sensitiviti agama. Beliau menegaskan polis akan menjalankan siasatan secara telus, profesional dan adil serta tidak akan kompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba menggugat keharmonian negara.